Okay, apa ciri-ciri darah istihadah? Yang pertama, apakah ciri-ciri darah istihadah? Bila nak bulan Ramadan ni kita kena peka lah. Kadang-kadang kita rasa tu haid sampai 14 hari. Walaupun dia belum melepasi tempoh haid, kadang-kadang dalam 14 hari dia ada tercampur dengan darah istihadah. Okay, apa ciri-ciri darah istihadah? Yang pertama, tempoh. Tempoh dia mestilah kurang daripada 24 jam. Kalau haid, minimum adalah 24 jam, maksimum adalah 15 hari kan? Tapi kalau istihadah, dia mesti kurang daripada 24 jam ataupun dia lebih daripada 15 hari. Itu bagi haid. Untuk perempuan nifas boleh jadi istihadah tak? Boleh jika tempoh nifas dia melebihi daripada 60 hari. Kiranya istihadah ni melepasi tempoh maksimum haid dan juga nifas. Yang kedua, warna. Jika haid kita selama ni dah 20 tahun datang haid kita dari hari pertama hingga ke hari ke-7 dua warna je. Hitam ataupun merah pekat. Tiba-tiba dia jadi 13 hari. Hitam, merah pekat, tiba-tiba merah cair gitu. Warna yang merah lain lah. Maka warna tersebut adalah tergelar sebagai darah istihadah. Dan satu lagi untuk ibu-ibu yang berhenti haid pada umur 55. Tiba-tiba umur 58 dia datang haid pula dalam tempoh sekejap je. Maka kita boleh gelar dia sebagai darah istihadah ataupun darah fasad. Bila kita kata darah istihadah, jangan risau. Boleh puasa, boleh solat, boleh pergi haji, boleh berumrah, tak ada masalah. Dia sekadar sifat dia seperti buasi ataupun masalah orang kencing tak lawas lah. Silsil baul. So tak ada masalah. Jangan risau. Harap ibu-ibu dapat bezakannya. Tapi kalau kita nak bahas pasal istihadah ni, kita tak cukup video seminit ni. Ibu-ibu kena dapatkan buku asas-asas fardu ain wanita. Kita perlu fahami lebih dalam tentang haid, istihadah dan nifas. Dia perlukan satu waktu yang panjang untuk kita meneliti setiap hukum yang berkaitan dengannya. So jangan lupa dapatkan buku saya tau.